Naib Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri R. Ramanan menafikan dakwaan kononnya beliau terlibat dalam komplot menyelesaikan skandal mafia korporat. Ramanan menegaskan beliau tidak memiliki sebarang saham dalam syarikat tersenarai, Sifar katanya. Beliau turut mencabar ahli perniagaan kontroversial Victor Chin untuk menamakan ahli parlimen yang didakwa menerima 9.5 juta ringgit. Ramanan menyifatkan dakwaan pemindahan jutaan saham sebagai tidak masuk akal dan menolak sebarang kaitan dengan individu bernama Mr. R. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di pusat perkhidmatannya di Sungai Buloh sambil menegaskan tindakan ini adalah untuk membersihkan nama. Dakwaan itu timbul selepas Chin yang juga dikenali sebagai Chin Boon Lung mengemukakan dokumen sepanjang 40 muka surat yang memaparkan garis masa kejadian.